Enjin senyap. Senyap. Ini kereta 2017. 2017. Biasalah kadang tu dia ada bunyi kan. Kadang start tu memang bunyi ada bising-bising sikit kan. Sejak pakai tu kadang saya pun tak perasan kereta ni enjin dia hidup ke tak. Oh, dah hidup. Dia senyap tu. Biasa Betul, dia senyap. hidup, Boleh dia ada try. bunyi. Boleh tahu. Kadang kita tak perasan kan. Kan dah mati enjin ke macam mana kan. Lepas tu gearbox tu dia smooth lah. Memang smooth betul. Ni kereta pun 2017 memang tu hari dah tukar gearbox lah. Kali kan. Lepas tu dia macam kalau pagi tu lah. Bila jalan tu, bila masuk D tu dia ada macam jerking sikit. Macam tu kan. After that masuk je. Okey. Kita memang dapat beza lah sebab kita pakai lama hari kan. buat Grab pula tu. Saya memang hari-hari pakai kan. Nak parking tu kalau reverse kan ada macam ada jerking sikit kan. After that alhamdulillah lah, tak ada lah. Jadi So far saya pun memang di antara produk, yelah kita pun ada try banyak produk yang lain kan. Alhamdulillah yang Voltec. Voltec ni okey lah. Kalau pick up memotong tu so far macam tu hari balik raya tu hari balik so far okey lah, tak ada masalah. Pergi tekan pergi je lah kan. Alhamdulillah lah kan. Daripada 1 sampai 10 berapa abang bagi dengan Voltec ni? So far lah saya boleh bagi 9 macam tu lah. 9. Okey. Jadi tak rugilah untuk spend sikit kan. Untuk Voltec dia kan. InsyaAllah boleh cuba. Kan. Sebab saya dah pakai, memang recommended.